بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا يا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan tuan pengerusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan kesihatan dan keafiatannya. Syukur Allah taala masih menggunakan umur kepada kita, maka dapat kita bertemu bersua untuk kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-puan? Alhamdulillah. Baik, kita sambung pengajian kita pada muka surat 55, iaitu yang pertama. Tajuk ni tuan-tuan perempuan dia ada sedikit agak menyulitkan kefahaman kita sebab dia main dengan ilmu mantik, dia main dengan ilmu akal. Malam tadi pun saya buat revision sikit, risau juga saya fikirlah hati agak-agak jemaah Taman Guru ni boleh faham kot insya-Allah. Sebab dia main dengan ilmu mantik sikit lah. Sebab tu dia kata dalil-dalil akal. Dalil akal ni maknanya hukum mantik, ilmu mantik. Ilmu mantik ni, jangankan tuan-tuan, saya zaman belajar dulu pun ilmu mantik ni ilmu yang saya kalau bertemu ilmu mantik ni macam aduh sampai dah benda ni, kan? Dia buat kita memikir juga. Jadi dia bahagian tajuk ni dia pakai mantik sikit lah, sikit je, tak banyak pun. Tapi untuk orang awam bagi saya tak tinggi pun. Baik, kita tengok. Yang pertama, dalil atau burhan wujud Allah Ta'ala. Ni bukan burhan nama orang. Dalil atau burhan. Burhan ni apa dia? Kita kena faham. Dalam bab ni tuan-tuan perempuan, dia cerita tentang sifat 20 juga. Cuma dia dibawa dalil pula. Kali ni dia bawa dalil. Dalil, dia guna dalil apa? Dalil akal. Itu saya kata tadi, dia pakai mantik tu. Dia pakai dalil akal dan dia bawa dalil naqli. Dalil naqli apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi tajuk ni kita akan bahas tentang dalil. Bukti-bukti Allah Ta'ala bersifat wujud dan sebagainya. Baik, jadi yang pertama dia kata apa? Dalil atau burhan wujud Allah Ta'ala. Dalil dan burhan ni dua benda yang berbeza, tuan-tuan. Dalil ni apa dia? Dalil ni petunjuk. Dalil ni petunjuk. Apa petunjuk yang katakan Allah Ta'ala terwujud? Petunjuk-petunjuk yang nampak Allah Ta'ala terwujud, apa dia? Itu dipanggil sebagai dalil. Adapun burhan, burhan ni apa? Burhan ni bukti yang sangat kuat. Bukti yang sangat kuat, jelas, teguh. Bukti yang sangat kuat, jelas dan juga teguh, yang sehingga kan tak mampu untuk ditolak akan kekuatan hujah-hujah yang dikemukakan itu. Baik. Jadi kita tengok. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, iaitu adalah tanda ada Tuhan, ialah baharu alam dan segala sifat-sifatnya. Maka tandanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, tuan-tuan perempuan, kata penulis, adalah dengan menunjukkan bahawa adanya alam dan sifat alam itu yang baharu dan juga sifat-sifat alam yang terkandung di dalamnya. Tuan-tuan, jadi kita kena faham wujud petunjuk ataupun hujah yang sangat kukuh
kepada kita, nak menunjukkan bahawa kewujudan Allah Ta'ala itu, yang pertama adalah dengan adanya alam. Okey, itu yang pertama, adanya alam. Yang kedua pula tuan-tuan puan-puan, alam itu mesti bersifat dengan sifat yang baharu. Dia bukan qadim. Sedangkan qadim itu Allah Ta'ala sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat-sifat yang ada pada diri alam itu. Tuan-puan, apa dia sifat-sifat yang ada pada diri alam? Segala sifat yang ada pada alam, contoh apa? Warna, gerak, diam, bentuk, rasa, bau. Itu dipanggilkan sebagai sifat-sifat alam. Dan bau, rasa, warna, gerak, diam, bentuk dan sebagainya ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya tuan-puan lah, dia berubah ke ataupun dia tetap? Sifat-sifat alam ni, dia berubah ke dia tetap? Dia berubah, dia tak boleh tetap tuan-puan. Sifat-sifat alam ni dia berubah, dia tak tetap. Maka perubahan itu kepada satu sifat yang lain, kepada perubahan sifat yang lain, menunjukkan bahawa alam itu baharu. Alam itu makhluk. Kerana kalau tuan-tuan dan puan, alam itu dia tidak berubah, dia tetap, bermakna dia juga boleh jadi sebagai qadim, sebab dia tak berubah. Tetapi sebabkan dia berubah-ubah itu, sifatnya kepada ini, kepada itu, kepada ini, kepada itu, kepada ini, kepada itu, maka terjadilah alam itu baharu, dan baharu itu menunjukkan bahawa alam itu merupakan makhluk. Tuan-tuan dan puan ya. Baik. Kerana bahawasanya jikalau tiada yang membaharukan alam ini, seperti ada ia dengan sendiri. Tuan-puan. Jadi kalau kita nak katakan bahawa alam itu, membaharukan alam ini seperti ada ia dengan sendiri. Kalau kita dakwa alam ni wujud dengan sendirilah, seperti mana kaum etis, kaum mulhid ini tuan-tuan dan puan, dia mendakwa bahawa alam itu dia terjadi dengan sendiri tanpa ada yang menjadikan sesuatu, maka ulama Asy'ariyah mengatakan apa? Engkau kena bersedia menerima satu hujah yang kau tak boleh tolak. Apa dia? Nescaya lazimlah dua perkara, yakni ada dan tiada, yang bersamaan berat keduanya. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sendiri, pening kepala kan? Iaitu nescaya lazim dua perkara, yakni ada dan tiada. Ada dan tiada lah, yang bersamaan berat keduanya. Maksudnya apa? Sebelum alam ni ada lah tuan-tuan dan puan. Sebelum alam ada. Sebelum alam ni ada, dia, alam ni, kan kita tahu bahawa alam ni makhluk. Alam ni makhluk. Dan kewujudan alam, kewujudan dia itu bukan hukumnya wajib. Kewujudannya adalah hukumnya harus. Dan bila yang harus, nama yang lain bagi harus adalah mumkinat. Mumkinat ni apa dia? Perkara yang mungkin ada, perkara yang mungkin tiada. Itulah sifat harus. Jadi sebelum alam ni wujud tuan-tuan dan puan, dia ada dua kemungkinan. Iaitu kemungkinan dia ada, kemungkinan dia tiada. Dan kemungkinan ini sama. Dia tak ada lebih kepada ada, dia tidak ada lebih kepada tiada. Sebab pada asalnya alam itu memang dia tiada. Sebab itu dia baharu. Tuan-tuan dan puan. Dan ini dipanggil sebagai apa? Tusawil ahwal. Keadaan yang sama. Ada dan tiada itu dia seimbang. Sebab dia asalnya tiada. Maka tiba-tiba terberat satu daripadanya. Terberat satu daripadanya maksudnya apa? Terberat satu daripadanya, tiba-tiba alam ini ada, wujud. Alam ini wujud. Kalau kita kata, seperti mana kaum etis mendakwa, kalau alam ini boleh wujud dengan sendiri, maka persoalan yang timbul, kenapa wujud yang dipilih? Kenapa pula bukan yang tidak wujud? Tuan-tuan, faham tak maksud dia? Dalam ilmu mantik, kalau engkau mendakwa bahawa alam itu tidak ada pencipta, dalam ilmu mantik, ilmu akal, tuan-tuan, kalau dalam ilmu akal, kita mendakwa bahawa sesuatu itu tidak ada pencipta. Seperti contoh alam. Alam tidak ada pencipta lah, kaum etis dakwa. Dia kata alam terjadi dengan sendiri. Baik. Sebelum dia terjadi dengan sendiri itu, sebelum terjadi, sebut pun terjadi.
Bila terjadi bermakna dia sebelumnya itu tidak jadi. Bila sebut terjadi, sebelumnya itu tidak jadi. Maka kaum ateis, kita nak main akal dengan dia, kita katakan, kenapa tak ada benda yang menciptakan alam sedangkan dia terjadi dengan sendiri? Kenapa dia boleh memilih terjadi sedangkan tidak terjadi? Faham tak maksud saya? Kenapa dia pilih yang jadi? Sebab dia bukan dia tak ada pencipta. Sebab orang ateis kata alam ni jadi dengan sendiri. Kenapa dia pilih ada pula? Sebab benda yang tidak ada pencipta, dia tidak boleh pilih dia nak ada ke, dia tidak boleh tiada. Faham tak maksud saya? Saya dah agak dah. Benda ni akan berlaku punya. Malam tadi saya vision, saya dah agak dah. Jemaah Taman Guru boleh ke tidak ni pagi ni, kan? Okeylah tuan-tuan, botol ni kan. Katalah tak ada yang menciptakan. Okay? Do you understand? Okay. Katalah tak ada yang menciptakan botol ni. Okay, tuan-tuan tak nampak. Bila tak ada yang menciptakan, tiba-tiba dia boleh ada sendiri. Contoh, tiba-tiba. Tak ada orang cipta, tiba-tiba pop dia ada. Kenapa dia boleh ada? Kenapa tiba-tiba dia tak boleh tak ada? Faham tak maksud saya? Sedangkan hak memilih tu tak ada pada dia. Faham tak? Sebab benda yang tak ada pencipta, dia mana boleh pilih untuk dia ada? Melainkan orang yang mengatakan menciptakan dia untuk ada, barulah ada dia. Dan kalau dia tak ada, maksudnya benda itu, orang itu tak memilih untuk dia ada. Dia tak boleh pilih untuk dia terjadi sendiri. Tak boleh. Sebab yang tak ada permulaan ni hanya Allah saja. Tetapi makhluk dia tak boleh pilih aku nak ada ataupun aku tak ada. Tak boleh. Dia nak pilih apa? Sebab dia pun tak tahu identiti dia yang sebenar. Seperti alam lah tuan-tuan. Maka sebab itu kita katakan alam ini tuan-tuan dan puan, dia tak boleh ada sendiri. Dia mesti ada sesuatu yang memberatkan dia. Itu dipanggil sebagai murajjah. Yang memberatkan dia. Ya. Kemudian dengan tiada yang memberatkan dia. Dengan tiada yang memberatkan dia maksudnya kalau alam wujud tanpa pencipta, maka wujud alam itu tanpa berlaku sebab. Dan tak ada faktor pun alam itu nak jadi. Sebab apa? Sebab tak ada pencipta untuk menjadikan dia. Maka perkara itu yang demikian mustahil lah, kata penulis. Bercanggahlah dengan hukum akal. Tuan-tuan, bercanggah dengan hukum akal. Baik. Kemudian yang demikian nyatalah baharu alam ini jadi dalil atas wujud Tuhan. Maka yang demikian nyatalah baharu alam ini, mana makhluknya alam itu jadi dalil petunjuk atas wujudnya Tuhan, tuan-tuan dan puan. Maka kita faham bahawa alam ini bila dia ada, maknanya dia diberatkan oleh yang maha pemberat, iaitu murajjah, Allah. Murajjah ni dipanggil Allah, pemberat. Bila di antara ada dan tiada, tiba-tiba dia terberat kepada ada. Terberat kepada ada tu bukan kehendak alam itu. Dia terberat kepada ada kerana pemberatnya itu memilih untuk dia ada. Pemberatnya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Murajjahnya itu, pemberatnya itu memberatkan untuk dia alam itu ada. Bila mengadakan alam itu, bermakna alam itu baharu, tuan-tuan dan puan. Itu dia separ dia. Dan kebaharuan alam itu menjadi dalil atas wajib adanya wujudnya Tuhan. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, "Lau kana al-'alamu hadithan fala budda lahu min muhdits." Jika alam itu baharu, maka pasti ada yang memperbaharuinya. Itu hujah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Kerana ia tiada boleh jadi dengan sendiri, alam tak boleh wujud dengan sendiri, tuan-tuan dan puan. Sesuatu yang tiada, dia tiada kuasa untuk mengadakan diri dia. Itu kita kata tadi. Sesuatu yang tidak ada, macam mana dia nak mengadakan diri dia, sebab dia pun tak ada. Dia tak ada kehendak sebab dia kosong. Dia kosong, dia tak ada apa. Macam mana pula dia boleh pilih untuk ada diri sendiri?
Maka mustahil kita kata alam itu boleh terjadi dengan sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Maka setiap yang baharu itu dia mesti berhajat kepada yang pencipta. Maka akal kita ni memutuskan apa? Akal kita memutuskan mesti ada yang menjadikan alam itu. Oleh sebab pada masa ia belum ada, ni sekali lagi ni. Oleh sebab pada masa ia belum ada, maka adalah ada dan tiada itu bersamaan keduanya pada timbangan akal kita. Maka adalah dan tiada itu bersamaan keduanya pada timbangan akal. Bila alam belum wujud, tuan-tuan dan puan-puan, alam ni kita cerita sebelum alam wujud. Bila alam belum wujud, kemungkinan ada dan kemungkinan tiada itu dia sama. Itu dipanggil tusawil ahwal. Kemungkinan ada dan kemungkinan tiada itu dia sama. Dia sama. Dan sebelum alam ini wujud, dia tak cenderung pada mana-mana. Dia tak cenderung kepada ada dan dia juga tak cenderung kepada tiada. Ini alam ni, kita cerita alam. Bukan Tuhan. Kalau cerita Tuhan, Tuhan cenderung untuk mengadakanlah. Itulah dalil sebab tu kita ada hari ni. Tuhan cenderung kita ada. Tapi ini bukan cerita tentang Tuhan. Ni cerita tentang dunia tu, alam tu sendiri. Ni kita nak bagi tahu pada orang tak ada agama ni, orang etis ni. Sebab orang etis ni, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan nak berhujah dengan dia, tuan-tuan jangan buat dalil. Jangan buat dalil daripada Quran Sunnah. Dia tak percaya dah. Sebab dia tak percaya Quran dengan Sunnah. Dia kata Quran tu Nabi yang tulis. Jadi orang tak ada agama ni, tuan-tuan, dia takkan guna hujah daripada Al-Quran, dia takkan guna hujah daripada Sunnah. Jadi kalau kita nak berdebat dengan dia, kita tak boleh guna Quran Sunnah. Kalau kita guna Quran Sunnah, dia akan jadi lebih sesat. Lebih menyesatkan. Maka sebab itu kita kena guna hukum akal, ilmu mantik. Tuan-tuan dan puan. Maka bila alam ini dia tidak ada, dia tidak wujud cenderung ke arah ada ataupun dia tidak wujud cenderung ke arah tiada. Dalam istilah ilmu kalam kata apa? Al-mumkin la yatarajjah ahad tarfaihi illa bimurajjah. Sesuatu yang mungkin tidak akan berat salah satu sifatnya, melainkan akan ada yang memberatkan ia. Macam saya kata tadi botol ni tadi. Botol ni dia tak boleh pilih untuk dia ada dan dia tak boleh pilih untuk dia tiada. Sebaliknya yang memberatkan untuk dia ada adalah orang yang mencipta botol ni. Dan sebaliknya jika dia berat ke arah tiada adalah orang yang memilih untuk dia botol ni tiada diciptakan. Understand? Okay? Boleh go tuan-puan? Boleh. Teman guru, pattern cikgu semua takkan tak boleh. Kan? Baik. Maka mana dah tadi? Maka boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Maksud sebelum alam tu Allah Ta'ala ciptakan, alam ni boleh sahaja kekal tak wujud atau boleh sahaja diwujudkan. Maka tak ada satu pun menunjukkan bahawa dia berhak memilih kehidupan dia, penciptaan dia sendiri, alam ini. Maka itu pun dah jadi dalil dah bahawa alam ini dia bukan wujudnya dia bukan wajibnya wujud. Alam ni dalil dia bukan wajib wujud. Tetapi dia adalah perkara-perkara yang harus, perkara yang mungkin sahaja, perkara yang Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadakan dia, tuan-tuan puan. Maka apabila tetap ada, hilanglah tiadanya. Setelah Allah Ta'ala mewujudkan alam ini dengan kuasanya yang maha tinggi dan maha besar, maka apabila tetaplah ada, hilanglah tiadanya. Bila Allah Ta'ala wujudkan alam, maka sifat ada itu, itulah pemberat dia. Itulah yang beratnya. Yang pemberat itu memberatkan untuk dia ada. Yakni Allah Ta'ala itu memberatkan bahawa alam itu untuk ada. Maka hilanglah tiadanya. Tak adalah tu, tuan-tuan. Alam tu tak ada, hilanglah hujah tu. Sebab alam tu dah ada, Allah Ta'ala yang pilih untuk ada. Tatkala itu, kita ketahuilah adanya itu terlebih berat daripada tiada. Bila sesuatu terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, tentu ada sebab yang memberatkan untuk dia menjadi wujud. Macam api membakar
kapas. Contoh. Api bakar kapas, tuan-tuan dan puan. Sebab dia kata apa dia? Tak kala itu kita ketahuilah adanya itu terlebih berat daripada tiada. Maksudnya contoh api bakar kapas. Bila kapas tu terbakar, tuan-tuan dan puan, yang pemberat dia untuk kapas tu terbakar siapa? Tuan-tuan faham tak ni? Pemberat kepada kapas tu terbakar. Okey, boleh tak saya kata kapas tu terbakar sendiri? Saya ambil kapas, tiba-tiba dia terbakar. Tak boleh. Mana boleh? Maksudnya sebelum dia terbakar, tuan-tuan dan puan, hukum akal kata apa? Harus untuk dia terbakar dan harus untuk dia tidak terbakar. Tetapi saya memberatkan dia untuk membakar. Bila saya dengan kehendak saya membakar kapas itu, yang menjadikan kapas itu terbakar, yang pemberat menjadikan kapas itu terbakar siapa? Saya ke api? Kapas, tuan-tuan. Okey, selawat dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kapas dia terbakar. Okey. Saya berkehendak untuk membakar kan? Okey. Yang menjadi sebab kapas itu terbakar, pemberatnya siapa? Saya ke kapas? Ustaz Rushaidi ke kapas? Ustaz Rushaidi ke api itu? Kapas tu terbakar. Mana ada kapas terbakar dengan air? Kapas mesti terbakar dengan api. Okey, sekarang pemberat dia api tu ke Ustaz Rushaidi tu? Maka pemberatnya macam alam tadilah. Pemberatnya Allah yang menjadikan. Okey? Allah yang menjadikan. Bila saya juga, saya nak bawa analogi mudah. Bila saya berkehendak untuk membakar kapas dan api itu membakar kapas, pemberatnya saya atau api? Pemberatnya adalah saya. Sayalah. Sebab api itu pun tidak akan dinyalakan kalau si pemberat tak mahu menyalakan. Maka si pemberat ini, yakni bukan berat tubuh badan, tuan-tuan dengan body shaming saya. Maka saya yang pemberat memilih kehendak untuk membakar itu, bila saya memilih kehendak untuk membakar, saya menyalakan api. Saya menyalakan api dan saya membakar kapas itu. Maka terjadilah kapas itu terbakar disebabkan ada pemberat yang berkehendak untuk membakar kapas itu, tuan-tuan dan puan. Maka samalah dengan alam. Dia tak boleh tiba-tiba jadi. Tak boleh. Dia mesti ada pemberat kepada kewujudan dia. Yakni mesti ada yang menjadikan, menciptakan alam ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan, boleh faham kan? Nampak muka faham tu, alhamdulillah. Baik. Padahal tiada sah ada itu terberat daripada tiada dengan sendirinya. Jangan kita sekali-kali maknanya dakwa alam itu terjadi dengan sendiri. Sebab sesuatu yang tiada tidak mungkin mampu untuk mengubah dirinya menjadi kepada ada. Dia tak ada. Macam mana boleh tiba-tiba dia pilih untuk ada pula? Mana boleh? Seperti mana kata orang etis, bumi terjadi dengan peristiwa teori Big Bang. Big Bang. Dia nak cerita Big Bang dengan orang Islam. Kau gila ke? Orang Islam dah lebih tahu pasal Big Bang sebelum kau. Al-Quran dah cerita pasal Big Bang dah, tuan-tuan dan puan. Yang Allah Ta'ala sebut asalnya bumi ni bermula dengan apa? Bumi ni asalnya bermula dengan air dan awan. Kita pun tak faham apa makna air dan awan ni. Tapi itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Saya lupa dalam surah apa. Lupa dia. Asal bumi ni dia adalah campuran air dan awan. Maka bila air dan awan, tuan-tuan dan puan, dia tak boleh berbentuk menjadi ini. Jadi alam seperti ini. Dia mesti dipisahkan. Air dengan unsurnya, awan dengan unsurnya. Maka sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan, min awailil makhluqat. Makhluk antara makhluk Allah Ta'ala yang terawal. Allah Ta'ala ni makhluknya banyak, tak terhitung. Tetapi Allah Ta'ala dia ada makhluk yang terawal, tuan-tuan dan puan. Dia ada makhluk yang terawal. Makhluk yang terawal yang pertama ini adalah jumhur ulama mengatakan apa? Makhluk maksudnya makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan. Jumhur ulama mengatakan siapa dia? Adalah Arash.
Arash dia. Kita baca tadi ayat tu kan. Apa menurut ayat tu? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsh. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Dan setelah Allah Ta'ala selesai menciptakan bumi dan langit itu, dalam tempoh 6 hari itu, thumma istawa 'alal arsh. Ini dalil dah menunjukkan arsh itu dah ada sebelum adanya alam. Setelah Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala beristiwa di arashnya. Kita ambil jalan selamat, jangan tafsir makna istiwa atau apa. Jangan kita khabar, oh Allah Ta'ala pergi buat kerja, lepas tu balik ke arash. Oh wa'alaikumsalam. Ini macam kita pula. Kita buat kerja keluar rumah, lepas tu kan dah selesai rumah, dah selesai kerja, balik rumah balik. Allah Ta'ala, kita tak boleh tafsir begitu. Kita menyerahkan makna pada Allah bila kaif. Yakni, tanpa kita meletakkan bagaimana itu. Jadi bila Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. 6 hari di sini tuan-tuan dan puan, jangan pula sekali-kali kita tafsir 6 hari waktu kita. Tak boleh. 6 hari di sini maksudnya apa? Allahu a'lam. Kita pun tak tahu apakah 6 hari Allah Ta'ala maksudkan itu. Tak tahu tuan-puan. Jangan kita tafsir 6 hari kita ni. Maka bila Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama tempoh 6 hari, kita berimanlah. Yalah 6 hari itu. Tetapi bagaimana tempoh 6 hari, Allah Ta'ala a'lam. Setelah itu dia beristiwa di arashnya. Maka itu dalil menunjukkan arash itu telah ada sebelum adanya alam. Itu yang pertama, makhluk pertama. Makhluk yang kedua di antara makhluk-makhluk yang terawal, siapa dia? Awan. Awan. Makhluk yang ketiga siapa pula? Makhluk yang ketiga adalah Lauhun Mahfuz. Lauh Mahfuz yang menyimpan Al-Quran. Makhluk yang keempat, apa dia? Air. Air. Makhluk yang kelima adalah Qalam. Pen. Bukan pen tuan-tuan dan puan. Pen ni, pen yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala menulis segala suratan takdir makhluknya. Pen ini. Dan peristiwa pen ini didengari makhluk Al-Qalam ini adalah oleh Rasulullah SAW sendiri. Ketika mana baginda peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu Nabi naik selepas Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang Jibril tak boleh bawa lagi Nabi naik ke atas. Jibril sampai situ je. Nabi naik ke peringkat yang ke-9, Sidratul Muntaha ni nombor 8. Naik ke peringkat ke-9, namanya Al-Mustawa. Di Al-Mustawa ni lah ada satu makhluk yang bernama Qalam. Di sini Nabi mendengar goresan pen itu, goresan qalam itu. Nabi dengar dan Nabi sebut dalam hadis. Jadi itu adalah salah satu 5 makhluk Allah Ta'ala yang paling awal. Maka bila Allah Ta'ala kata asal bumi itu adalah awan dan air, maka ini menunjukkan bahawa asal kejadian alam bermula dengan itu. Sebab dia adalah salah satu makhluk yang awal. Kemudian apa kata Allah? فَفَتَقْنَهُمَا. Dan kami pisahkan mereka. Bila kami pisahkan mereka, itulah peristiwa Big Bang. Dengan letupan itulah tuan-tuan dan puan-puan, bumi ini terbentuk. Etis kata letupan itulah menjadi punca bumi ini terbentuk. Itulah punca awal kejadian dunia. Tetapi kita, orang Islam yang ada iman, yang ada tauhid, yang ada akidah, kita percaya peristiwa Big Bang itu terjadi. Kita tak menafikan teori sains. Tapi kita mengetahui dan kita yakin alam terbentuk dengan Big Bang. Maka persoalan yang kita lontarkan, siapa yang menggerakkan Big Bang itu berlaku? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berkehendak untuk menggerakkan Big Bang itu berlaku. Big Bang ni bukan berlaku 10 tahun lepas. Bukan berlaku 20 tahun lepas. Dia berlaku sebelum adanya alam. Sebelum wujud alam ini, dia berlaku. Mana trilion tahun yang dahulu, tuan-tuan. Tak ada siapa yang dapat tahu bilakah berlaku teori Big Bang ini. Maka sebab itu, kita tidak boleh mendakwa bahawa alam itu terjadi dengan sendiri dan tak boleh masuk di akal. Tak sah akal kita mengatakan alam itu terjadi dengan sendiri, tuan-tuan dan puan. Yang demikian nyatalah ada suatu yang lain daripadanya, pada memberatkan ada daripada tiada. Maksudnya apa? Mesti ada sesuatu yang lain, iaitu bukan alam yang menjadikan alam itu.
Maksud tu, sebab tu penulis kata apa? Yang demikian, nyatalah ada suatu yang lain daripadanya. Daripadanya tu bermaksud alam. Ada sesuatu yang lain daripada alam itu, pada memberatkan alam itu ada daripada tiada. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberatkan untuk alam itu diadakan. Kerana, sikit lagi tuan-tuan. Okay? Boleh tahan Kerana mustahil terberat salah satu dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkannya. Bahasa mudahnya tuan-tuan dan puan, tak masuk di akal ada dan tiada dua perkara ni, ada dan tiada ni. Sebab tu dia kata mustahil terberat salah satu dua perkara yang bersamaan. Apa dia dua perkara bersamaan? Ada, tiada. Mustahil dia tuan-tuan sama kuat, tak boleh. Bila adanya alam bermakna ada itu lebih kuat. Ada itu sifat yang menang, tuan-tuan dan puan, sebab ada. Waktu wujudnya alam itu Allah Ta'ala memilih untuk ada. Maka ada itulah yang kuatnya, yang beratnya. Tetapi tidak kita mengatakan dia ada dengan sendiri. Tak boleh. Maka mustahil alam itu ada tanpa adanya pencipta. Boleh faham tak tu tuan-tuan? Mudah kan? Mudah tu insya-Allah. Okey? Cukuplah itu dulu. Okey? Cukup itu dulu. Jangan sambung lagi. Kata tuan nak sambung lagi? Cukup lah tu. Cukup tu. Jangan banyak tuan-puan. Sifat 20 ni sikit-sikit. Slow and steady. Jangan risau. Ilmu sifat 20 ni dia tak macam ilmu syariat. Ilmu syariat sampai pukul 8.30 pun tuan-tuan boleh steady lagi. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu syariat ni kita berbeza dengan ilmu tauhid. Ilmu syariat ni dia adalah ilmu amali. Dan secara fitrah kita memang buat syariat tu setiap hari. Maka sebab itu kadang-kadang bila ustaz mengajar, lagi-lagi lah ustaz cerita tentang contoh fiqh solat kan. Fiqh solat. Sini ada belajar fiqh cikgu kan? Ada kan? Mesti ada punya. Contohlah, saya mengajar di Sikasih. Contoh. Saya mengajar di Sikasih, surau Sikasih, kitab Al-Qalut Tam fil Ahkamil Ma'mum wal Imam. Kitab yang khusus membicarakan tentang fiqh salat berjemaah. Hukum hakam salat berjemaah. Yang masalah-masalah yang berlaku di antara imam dan makmum. Kitab tu warna hijau. Kitab ni memang kitab pondok tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pelik. Ustaz Syahdi ni kau memang betul guna kitab pondok. Saya suka guna kitab pondok sebab hikmah dia. Saya tak nak tuan-tuan perempuan balik rumah baca sendiri. Tu sebab Sebab ada orang bila dapat kitab bahasa yang mudah dia baca sendiri. Bila dapat kitab pondok dia biar padan muka, dia tak boleh nak baca sendiri. Dia baca sendiri pun pondok dia tak faham, langsung dia tutup buku tu. Jadi nak faham macam mana? Dia datang surau, dia datang masjid, dia dengar ustaz syarah. Itu antara sebab saya pilih kenapa kitab pondok. Jadi tuan-tuan, saya guna kitab ni di 3 tempat. Satu di surau Taman Sikasih. Saya mengajar setiap hari Selasa minggu ketiga dan keempat. Satu saya guna di Taman Tengku Jaafar, saya mengajar di Masjid Qaryah Taman Tengku Jaafar. Masjid yang berandai bosah tuan-tuan. Saya mengajar di situ Jumaat 1 dan 3 dan saya mengajar di Taman Tengku Jaafar juga, Surau As-Sabirin, bawah Qaryah Masjid Taman Tengku Jaafar, hari Isnin 1 dan 3. Sepanjang saya mengajar syariat ni tuan-tuan, kitab tu tak pernah kuliah saya habis tepat waktu isyak. Tak pernah. Kadang-kadang mula-mula muka jemaah macam tak ada yang nak bertanya. Dan nak azan kan ustaz ada soalan. Dia bila ada seorang punca bertanya, yang lain akan dia bertanya. Bertanya. Pernah sekali sampai drag sampai pukul 9. Dah macam ceramah dah tuan-tuan. Tapi jemaah boleh steady dengar. Sebab apa? Sebab benda tu kita buat setiap hari. Kita nak tahu, ustaz, ini salah. Selama ni aku buat benda ni salah. Maka sebab tu syariat ni dia berbeza dengan tauhid. Tauhid tuan-tuan dan puan, dia bukan amali. Dia apa? Dia ni. Kefahaman. Dan orang secara lumrahnya kita ni, perkara yang kita nak faham ni kadang-kadang kita memang macam bila payah nak faham kita rasa macam surrender. Berbeza dengan amal. Amal ni kita bersungguh nak buat. Sebab benda tu kita guna setiap hari. Jadi sebab itu tauhid ni tuan-tuan dan puan, tak boleh buat banyak lah. Sikit-sikit cukup. Lain kalau saya mengajar malam. Malam ni tuan-tuan dan puan segar sikit. Kan? Pagi ni ialah nasi lemak dah terbau. Kan? Pula tadi Cikgu Fuad dia tukar pula menu pasta. Kan? Rasa macam makan dekat London rasa.
Kan? Jadi begitulah tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada Jumaat minggu keempat. InsyaAllah jika Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, keafiatan dan umur pada kita, berjumpalah kita lagi insya-Allah. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan, apa yang tidak faham, apa yang kurang itu pada saya, lebih pada Allah Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika amilna su'an wa dhalamna nufusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.